مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Tajuk tazkirah pada hari ini iaitu bersahurlah. Berpuasa merupakan amalan umat-umat terdahulu. Ahli kitab di kalangan orang Nasrani turut berpuasa. Namun begitu, puasa mereka berbeza dengan kita dalam beberapa perkara. Rasulullah SAW bersabda dan mafhumnya, perbezaan di antara puasa orang Islam dan ahli kitab iaitu Yahudi dan Nasrani adalah terletak pada pengambilan sahur kerana mereka tidak melakukannya. Itu perbezaan kita dengan orang Yahudi. Sahur bermaksud mengambil makanan ketika hampir waktu subuh. Menurut Zamakhsyari, masa terbaik untuk bersahur adalah 2 jam sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau dekat Malaysia ni, kalau sekarang subuh dah 6.18, maksudnya sebelum tu lah, sebelum 2 jam. Malah lebih hampir dengan waktu subuh adalah lebih baik. Jadi kita ambil masa yang lebih baik yang dekat dengan waktu subuh. Okey, alangkah beruntungnya orang yang bangun bersahur. Dia mendapat 2 kebaikan. Yang pertama, dapat makan supaya tidak terlalu lapar pada siang hari. Yang kedua, dapat ganjaran pahala dan keberkatan Rasulullah SAW pernah bersabda, mafhumnya, sahur itu berkat. Maka janganlah kamu tinggalnya walaupun seseorang kamu hanya minum seteguk air. Kita akan mendapat pahala apabila bersahur kerana ia merupakan sunnah Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan bersahur kita juga mendapat keberkatan kerana ia menguatkan jasmani orang yang berpuasa untuk beribadat dan meningkatkan rohani orang yang berpuasa dari segi keikhlasan beribadat. Yang ketiga, bersahur dapat menolong, mengurang dan menghilangkan perasaan marah dan disebabkan kelaparan. Yang keempat, waktu sahur juga merupakan waktu doa mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pada waktu dini hari ketika bersahur, seseorang itu mendapat lebih peluang untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan cara berzikir dan berdoa. Yang keenam, bersahur juga melatih kita menjaga kesihatan dari segi pemakanan kerana kita digalakkan bersahur dengan makanan yang mudah hadam, kurang atau tidak pedas serta diakhiri dengan susu. Yang ketujuh, berkat bersahur di akhir waktu adalah supaya kita dapat mengekalkan keupayaan fizikal lebih lama sehingga waktu berbuka puasa. Yang ke-8, yang terakhir, apabila kita bangun sahur secara tidak langsung, ia memberi kita peluang menikmati waktu terbaik menunaikan qiyamul lail. Atau sekurang-kurangnya melatih kita bangun awal untuk menunaikan solat subuh selepas bersahur. Mudah-mudahan dengan berkat kita bersahur ini, amalan kita kekal berpanjangan sehinggalah akhir hayat, insya-Allah. Sesungguhnya banyak hikmah dan kebaikan pada sahur. Jangan tinggalkan amalan bersahur kerana lebih mementingkan tidur. Bangunlah untuk mendapatkan pahala dan limpah kurnia Allah Ta'ala. Nikmatilah dua hidangan yang amat berkat di bulan yang penuh berkat ini, iaitu hidangan ketika berbuka dan hidangan ketika bersahur. Betapa malangnya orang yang diberi makan kemudian diberi pula pahala, lalu dia tidak mahu menerimanya. Bersahurlah wahai kawan-kawan.
Dengan itu, berakhirlah tazkirah pada hari ini. Saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.